Kalau ragu-ragu macam mana? Okey, iaitu awak ragu-ragu sama ada. Awak sekarang awak ragu-ragu sama ada nak teruskan solat ataupun tidak. Nak teruskan solat ataupun tidak, ibu tuan-tuan. Saya nak tanya, awak pernah tak mengalami situasi ini? Awak ragu-ragu nak teruskan solat ataupun tidak? Saya nak tanya, awak pernah tak mengalami situasi ini ketika awak solat awak ada ragu-ragu? Awak rasa ragu-ragu sama ada nak teruskan solat ataupun tidak, ibu tuan-tuan? Baik. Awak rasa ragu-ragu nak teruskan solat ataupun tidak? Baik, saya nak betulkan kejap. Teruskan solat ataupun tidak. Baik, saya nak terangkan. Okey, dalam situasi ini, kalau awak tengah solat, awak sedang solat kemudian awak rasa ragu-ragu, ibu tuan-tuan. Baik, ada yang kata pernah. Ada yang kata pernah. Baik, ibu tuan-tuan, saya nak teruskan poin dia. Okey? Baik. Kalau awak rasa ragu-ragu, contohnya awak sedang solat. Sekarang ni awak bayangkan, awak sedang solat, tiba-tiba awak rasa sakit perut. Tiba-tiba awak rasa sakit perut, ibu tuan-tuan. Siapa pernah mengalami situasi ini? Ketika ini, apabila awak rasa sakit perut, awak terlintas nak pergi tandas ataupun tidak. Nak pergi ke tandas ataupun tidak. Siapa pernah mengalami situasi ini, ibu tuan-tuan? Dia rasa ragu-ragu sama ada nak teruskan solat ke tidak. Bayangkan masa tu awak berkata-kata dalam hati, aduh sakitnya perut aku. Jadi dia rasa ragu-ragu nak pergi tandas ke nak teruskan solat. Contoh sekarang awak berada pada rakaat keempat. Sekarang ni awak berada dalam rakaat keempat. Kalau awak nak berhenti, rasa sayang pula. Sebab awak sekarang ni dah rakaat keempat. Dan nak habis dah, ibu tuan-tuan. Dan nak habis solat dah, ibu tuan-tuan. Baik. Jadi macam mana, Ustaz? Macam mana? Baik, jawapan dia. Kalau awak rasa ragu-ragu. Kalau awak rasa ragu-ragu melebihi. Kalau awak rasa ragu-ragu melebihi 3 hingga 5 saat. Okey, melebihi 3 hingga 5 saat. Maka solat awak itu boleh menjadi auto batal. Okey, solat awak boleh menjadi auto batal, ibu tuan-tuan. Baik, siapa baru tahu, ibu tuan-tuan? Siapa baru tahu pada petang ini? Okey. Siapa baru tahu pada petang ini? Rupanya kalau dia ragu-ragu sama ada nak teruskan solat ataupun tidak, dalam hati dia rasa sakit perut. Dia sakit perut ni, dia ragu-ragu nak teruskan solat ke tidak, nak teruskan solat ataupun tidak, nak pergi tandas ataupun tidak. Jadinya kalau awak masih ragu-ragu melebihi 3 hingga 5 saat, maka solat awak